Okey, jadi kenapa kita turun enjin? Sedangkan kalau nak buat cam ataupun nak check dia punya timing ke apa, kalau untuk model enjin Merc ni, kita just boleh angkat head je. Tapi yang ni kita buat sekali dengan dia punya flywheel OIC lah. Flywheel OIC duduk tengah-tengah antara gearbox dan juga enjin. So nak senangkan kerja technician, kita turunkan sekali enjin. Mercedes GLA 180. So enjin ni M270. Dia isu yang video sebelum ni kita tunjuk, kita turun dia punya enjin sebab kita nak check dia punya isu loss compression dekat piston nombor 2. So kita dah lerai dan kita jumpa masalah dia dekat dia punya sini, dekat sikit. Dia punya cam belah intake ni dia ada makan. Korang boleh tengok kat sini kesan makan dia. Dan barang yang jam tu so yang ni kau nampak. So isu dia ni, dia duduk dekat piston nombor 2. So benda ni yang tekan valve. Jadinya bila benda ni makan, dia tak boleh nak tekan, dia tak boleh nak tolak habis. Sebab tu compression nombor 2 untuk kereta ni, dia jadi tak ada lah. Dia tak sama macam piston nombor 1, nombor 3 dengan nombor 4. Bukan salah satu common issue dia. Cumanya orang cakap nasib kurang baik lah untuk customer ni. Sebelum dia datang, macam video sebelum ni aku bagi tahu, dia dah try tukar coil plug, tukar spark plug. So dia bawa datang kat kita untuk check. Kita pun dah check bahagian luaran. Lepas tu bila kita buat compression test, memang compression nombor 2 dia kurang daripada nombor 1 dengan nombor 3 dan nombor 4 lah. So solution dia untuk kereta ni, memang kita akan suggest customer untuk tukar lah dia punya cam dengan dia punya lifter tu. So untuk yang barang-barang yang perlu ditukar masa kita angkat dia punya head ataupun kita buka dia punya head, memang dia punya gasket ni memang kena tukar lah. Kita tak boleh pakai balik. Sebab apa? Sebab kita tak nak 2 kali kerja. So untuk OIC ataupun oil ring yang berkaitan tu, memang kita akan tukar sekali. Bergantung kepada bajet customer jugalah. Customer nak macam mana. So untuk korang yang berada sekitar Lembah Kelang, ada masalah dengan misfire dekat kereta korang, boleh datang check dulu dengan kita orang di Transmatic Automotive section 15 Shah Alam. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio. Nanti mesti ada orang tanya kenapa tak angkat head saja. Kita decide untuk turunkan enjin supaya mudah space technician kita buat kerja dan juga proses pemasangan tu lah. So untuk korang stay tune untuk next video. Terima kasih. Jangan lupa share video ni untuk pengguna-pengguna Mercedes kat luar sana. Assalamualaikum.